Ramai anggaran 400 orang. Jadi daripada
Muhammad Akmal Rizal bin Razi sebagai Ketua Polis Daerah Kuala Langat yang dikenali sebagai Banting. So program kita pada pagi ini, kita adalah ride bersama dengan warga-warga Kuala Langat di Bumi Bertuah, Bumi Keramat Bumi Kuala Langat berkaitan dengan jejak Perwira Merdeka 2006. Lestari daripada kita punya pelancaran program ini adalah untuk kita mendekatkan diri kepada erti kemerdekaan sebenar. Kita mengenal erti perjuangan orang-orang terdahulu untuk generasi seterusnya. Jadi itulah terpanggil kami menganjurkan program ini. Kemerdekaan mungkin yang lahir selepas 1957 kurang ataupun tak menyelami bagaimana perjuangan orang terdahulu. Kerana kita lihat kita lahir pada zaman-zaman yang telah moden. Kita lahir zaman-zaman yang kita dah senang. Kita dah kenal erti kesenangan. Bagaimana orang dahulu yang berjuang hingga titisan darah terakhir, titik peluh dan segala harta dan benda untuk mengenal kemerdekaan ini, untuk mendapatkan kemerdekaan yang sebenar di tanah air ni, kita tak dapat rasa kerana kita tak melalui. Jadi itulah terpanggil untuk kami membawa bersama-sama, kerana mungkin sedikit saja kami pengorbanan dapat memberi erti pengorbanan dan menyampaikan supaya menjadi satu tradisi terus menerus hingga ke akhir zaman. Time kita sampai dekat sini, kita yang bekerja sebagai beruniform ni, kita rasa macam satu benda yang first time kita pengalaman yang tak boleh nak lupa lah. Tapi kita tak pernah sampai. So bila kita dah sampai sini, kita boleh recap balik apa yang kita dengar dan kita baca dulu lah. Kita hanya boleh bayang, kita tak ada dalam situasi itu, so kita tak tahu. So ni kita boleh bayang. So itulah nasib baik. Thank you Hati di Kuala Langat sebab buat ride ni best. Di mana kita ini yang kita dapat pada polis dan sebenarnya benda yang mewah dan kita cuba buat ini. Kita dapati memorial yang ada itu adalah kita imbauan sejarahnya yang boleh kita jadikan apa pada anak-anak kita lah. Jadi saya merasakan rasa tiba sikit lah tentang di perwira-perwira kita yang jatuh di mempertahankan negara kita. Untuk pengumuman yang dibuat, jadi kita mengumumkan
setiap jalanku. Saat ku jatuh, Kau menopang dengan tanganmu. Tuhan selalu ada, setia menjagaku. Dalam gelap, dalam terang, kasih-Mu menuntunku.